Hai, Assalamualaikum. Puding trifle ni kalau ada jamuan ataupun makan-makan memang sesuai sangat kalau buat. Sebelum tetamu sampai, saya rasalah dulu. Ini baru keluar daripada peti sejuk. Tak sabar nak rasa. Tengok ni cantik kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya, nyaman, sejuk je kat tekak. Gabungan rasa kek, custard, jelly dengan buah-buahan ni, masa-masa manis memang teramat-amat sedap. Makan satu bekas puding ni memang tak cukup. Memang kena makan lebih. Buat dalam bekas puding senang nak makan. Ataupun boleh juga guna bekas petak macam ni. Bekas petak macam ni saya buat 2 dan dapat 16 biji bekas puding macam ni. Kalau buat dalam bekas puding sahaja boleh dapat dalam 20 biji. Jom kita tengok bahan-bahannya. Mula-mula kena ada kek Swiss roll. Saya guna perisa pandan. Saya beli 2 biji kek ni tapi saya guna 1,5 sahaja. Untuk bahagian pertama, kita akan potong kek ni dahulu. Saya potong lagi kepada 2 bahagian sebab nak masukkan dalam acuan puding. Sekarang kita boleh masukkan kek ke dalam acuan puding. Penuhkan setiap ruang. Padat-padatkan sedikit. Untuk bahan yang seterusnya, kita perlukan 1 tin fruit cocktail. Sekarang saya tapis air fruit cocktail. Air fruit cocktail ni saya renjis-renjiskan ke atas kek. Ni sekadar nak lembapkan sedikit sahaja ya. Sekarang saya nak buat adunan kastad. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 1 tin susu cair ataupun 400 ml. Seterusnya 400 ml air. Sukat guna tin susu cair. 4 sudu besar tepung kastad. 3 sudu besar gula, boleh tambah ikut cita rasa. Dan setengah sudu kecil garam. Masukkan ke semua bahan. Kemudian kacau sebati. Sekarang kita masak adunan ni menggunakan api yang kecil sehingga mendidih dan sedikit likat. Bila dah mendidih dan sedikit likat, dah boleh tutup api dan tuangkan ke atas kek. Sekarang dah boleh letakkan buah koktail ke atas adunan kastad.
Sekarang saya nak masak lapisan jeli. Kita perlukan 1 kotak serbuk kristal jeli. Saya guna perisa raspberry, memang sangat sedap. Bahan yang seterusnya ialah 400 ml air. Masukkan air ke dalam periuk. Kemudian panaskan sekejap. Seterusnya masukkan serbuk jeli dan juga serbuk asid buah. Okey, kita kacau-kacau dan masak sehingga mendidih. Bila dah mendidih, dah boleh tutup api. Sekarang dah boleh tuangkan adunan jeli ni ke atas puding. Sejukkan dahulu di bawah kipas, kemudian masukkan dalam peti sejuk di bahagian cila. Sejukkan lebih kurang dalam 2 hingga 3 jam. Selepas dah sejuk, dah boleh menjamu selera. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba buat puding trifle. Dahlah senang nak buat. Lepas tu rasanya teramat-amat sedap. Cuba tau.